Hai kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Kemal Nur, dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Okay guys, so hari ni aku just nak cakap ke korang thank you so much kepada korang yang dah klik video ni, dan kepada korang yang subscribe, like, comment dan share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan lonceng. Sebab kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru, nanti korang akan mudah terlepas macam tu. Okay guys, so macam korang baca kat thumbnail, macam korang baca kat title juga, korang sorry kalau korang tengok muka aku barai sangat hari sebab aku penat sangat. Aku terlampau penat dengan perangai manusia dan aku penat dengan segala-gala yang berlaku dekat dalam hidup aku ni. So hari ni sebenarnya dekat Pahang, kita orang cuti rasanya. Ada cuti. Tapi aku rasa korang dekat negeri-negeri lain tak cuti. Korang tak cuti kan? Tapi dekat Pahang kita orang cuti. Tapi tak apa, aku tetap upload video macam biasa. Okay guys, so aku rasa benda ni macam korang baca dekat thumbnail, macam korang baca kat title juga, benda ni macam dah lama tau. Macam dah lama dah sebenarnya benda ni viral. Tapi aku rasa macam benda ni, aku rasa macam kartun dekat Roblox. Tapi bila aku tengok kat TikTok, dia macam, ini bukan kartun dekat Roblox. Lepas tu aku ingat dia kartun dekat TV. Lepas tu bila aku tengok balik, ini bukan kartun dekat TV. Aku jadi macam, ini benda apa ni? Aku jadi macam, sebab benda ni aku memang tak tahu menahu benda ni wujud. Okey? Pasal anomali. Yang aku tahu dekat dalam hidup aku ni ada animal. Itu je. Anomali aku tak tahu. Aku tak tahu menahu tentang anomali ni. Tapi sejak 2-3 bulan ataupun sebulan yang lalu, benda ni memang viral sangat-sangat dekat TikTok. Anomali ni, aku ingat benda ni macam main-main je tau. Tapi benda ni famous gila. Famous sangat-sangat. Sampai dia macam-macam karakter dah ada. Sampai aku sendiri yang tak tahu. Aku ada jumpa budak tau dekat luar. Aku jumpa budak dekat mall. Diorang semua macam tung sahur. Tung gong. Tapi aku tak faham apa benda dia orang cakap. Benda macam tak masuk dekat kepala otak aku. Aku rasa apa benda ni? Ini apa benda ni? Macam tu kan. So rupanya benda-benda ni nama dia anomali. Macam tu anomali. Benda ni dah viral sangat dekat TikTok. Bukan sekadar dekat Malaysia, bukan sekadar dekat Indonesia, dekat luar negara pun dah viral benda ni. Aku baru tahu tu orang putih tu semua dah tahu tung sahur, ballerina cappuccina, cucuni Cina. Payah betul lah nak menyebut. So hari ni kita akan tengok jenis-jenis anomali, dan aku sendiri nak tahu nama-nama anomali ni. Okey, walaupun korang dah tahu, korang boleh komen dekat bawah. Tapi jom, korang kena teman aku sekali untuk aku nak check mana satu nama anomali-anomali ni, sebab aku memang tak tahu menahu. Okey guys, so inilah dia orang kata antara nama-nama anomali. Aku tak tahulah ni full ke tak nama anomali ni kan, tapi kita tengok je lah dulu Okey, first, semua jenis anomali. Aku sebenarnya tak tahu anomali ni apa, tapi hari ni aku nak tahu anomali ni benda apa dan dia datang daripada mana. Ballerina cappuccina? Bukan ballerina cappuccina ke? Sebab aku pernah dengar ada satu sound tu, ballerina cappuccina. So betul ke ballerina cappuccina? So korang komen dekat bawah, ballerina ataupun ballerina. Dan aku tak tahu kenapa tiba-tiba kepala dia macam mangkuk, dan aku tak tahu kenapa tiba-tiba badan dia macam orang menari ballet. Dia ni datang daripada mana? Cappuccino assassino. Cappuccino assassino? Tak, kenapa gambar dia orang macam gambar AI? Adakah memang dia orang dibuat, maksudnya orang tu buat daripada AI, lepas tu orang tu saja-saja bagi nama macam tu? Ini ballerina cappuccina, ini cappuccino assassino. Okey, yang ni tralala telur pula. Tralala lelo tialala. Situ ke sebut dia punya tu ke? Korang memang aku tak tahu ya. Aku serius tak tahu. Yang aku tahu tung sahur je. Serius aku tak tipu. Sebab tung sahur tu pun ada dalam Roblox korang. Okey, baik semula. Ballerina cappuccino, cappuccino assassino. Cappuccino assassino. Kan aku dah cakap, tiba-tiba dia jadi lain nama dia. Tralala lelo tealala. Garpit pit. Apa benda nama garpit pipit? Tripa tropi tropa. Kenapa kucing tu bersambung dengan udang? Apa masalah kucing ni boleh bersambung dengan udang? Apa masalah dia? Apa benda lah, payah sangat nama dia. Garam mararam dan manudung tak tung perkuntung. Memang wujud ke anomali ni? Bombardiro krokodilelo. Apa benda nama macam ni? Okey, ni rap bas ireng. Roti bohi apa ni? Apa ni? Simpanzini bananini. Simpanzini bananini.
Kenapa muka monyet badan dipisah? Udin din din. Udin din din. Udin din din dun madin din dun dun. Udin din din dun madin din dun. Bro hotspot. Anpali babel. Ber patapim. Kenapa muka dia macam tu? Kenapa hidung dia macam tu? Kenapa kaki dia manusia, lepas tu itu pokok, lepas tu hidung dia macam hidung monyet? Apa dia macam ni? Okey, yang ini top 10 anomali. Top 10 anomali. Tadi tu aku tak tahu berapa top 10 ke top 20 ke, tapi tadi tu banyak gila weh. So ini top 10 anomali. So ini nombor 10, Boborito Bandito. Boborito Bandito. Okey, nama dia macam tu. Kalau korang tahu, korang boleh tulis kat bawah ni, korang dah tahu ke tak semua jenis anomali ni. Nombor 9, top. Oh, ini ke dia? Cappuccino Assassino. Ini Spioniro Colobiro. Yang ini Petebim. Yang ini Simpanzini Bananini. Yang ni Tralalelo Tralala. Yang ni Bom Bini Guzini. Yang ni Bombardilo Krokodililo. Ini Tung Sahu. Mana balerina cappuccina? Daripada yang banyak-banyak ni, aku suka satu je. Balerina cappuccina. Isi pikiran ibu-ibu yang punya toddler saat ini. Tung sahur. Oh, ini bunyi-bunyinya lah. Maksud ini cara-cara sebutnya lah. Okey, faham. Jom kita dengar balik. Okey. Tralalero tralala. Tralalero tralala. Tung sahur. Bombardiro crocodilo. La vacca Saturno Saturnita. Patapim. Lirili larila. Ballerina cappuccina. Aku suka itu. Aku suka ballerina cappuccina. Aku suka itu. Itu paling mudah aku nak ingat. Oi. Boborito bondito. Trippi troppi. Troppa trippa. Baloni lulilolli. Capibarello cocosini. Tak korang. Anomali ni apa sebenarnya? Cuba korang bagi tahu aku. Korang minta maaf lah. Aku rasa macam aku macam tak pandai sangat benda-benda ni, sebab aku memang tak tahu. Tapi benda ni aku rasa macam dah lama, tapi aku ni tak tahu. Benda apa sebenarnya anomali ni? Okey. So sekarang ni kita nak tahu apa benda sebenarnya anomali yang balerina cappuccina, poro-poro, spir-pero, kau sabar jap, aku nak cakap. Yang prokos kiri-kiri ni kan. Aku nak tahu apa bendanya anomali ni. Jom kita dengar. Bardino krokodilo, tralalelo tralala, itu sebenarnya apa sih? Akhir-akhir ini tuh sering banget keluar di FYP ku anomali kayak gini. Dan pas dicari tuh mereka punya story-nya masing-masing. Jadi aku sebenarnya Okey, so dia pun kata FYP dia pun penuh dengan apa ni, tralalalelo, balerina cappuccina, sahu. Jadi kita nak dengar. Sebenarnya kayak nyari kayak itu anomali itu apa sih gitu, dan awalnya dari mana kok mereka juga punya story, tapi susah banget gitu kan. Akhirnya aku cari-cari ketemu tuh satu website di Google. Jadi guys, sebenarnya anomali itu merujuk ke sesuatu yang nggak biasa, absurd. Anomali itu benda yang tak biasa. Okey, faham. Dan ya makin aneh, makin viral gitu. Makanya benda-benda pelik lah anomali ni dinamain anomali. Nah, anomali ini tuh punya sebutan lain. Sebutannya itu meme brain rot. Dimana meme itu perpaduan dari suara-suara aneh. Meme brain rot. Apa benda tu meme brain rot? Kadang juga lagu sama makhluk hibrida. Dan ternyata meme brain rot ini tuh nggak cuma dari Indonesia doang. Ada dari Italia, Rusia, Jerman, bahkan India gitu. Oh, yang tung sahu tu versi Indonesia punya lah. Okay, so anomali ni sebenarnya yang tung sahu balerina cappuccina tralelo vero ni. So benda ni sebenarnya macam benda-benda pelik yang viral. Macam tu. Itu je sebab dia viral, sebab dia pelik. Dan aku viral selama ni sebab aku pelik lah. Ke sebab selama ni muka aku macam tung sahu tu petak-petak macam tu, sebab tu aku viral? Atau aku ni anomali ke? Kalau anomali tu benda-benda pelik dan sebabkan dia pelik lah dia viral, muka aku yang petak macam tung sahu dan macam anomali tu menyebabkan aku adalah orang yang menyebabkan aku viral sebab aku pelik. Dan adakah aku anomali? Ikmal Norena Cappuccina. Oh, maksudnya aku pun dikira anomali lah macam tu. Okey, so aku macam dah faham sikit-sikit tentang benda ni.
Dan insya-Allah aku cuba memahami lagi benda pasal anomali ni. Daripada korang dah tahu, korang boleh komen dekat bawah berapa banyak anomali yang korang dah tahu. Korang boleh komen dekat bawah juga, okey? Okey, minta maaf kalau aku terkasar bahasa. Aku masih tak faham lagi sebenarnya kenapa benda ni viral. Kenapa benda ni viral? Kenapa anomali ni viral? Kenapa dia perlu viral? Ni benda apa? Macam itulah. Aku rasa macam benda ni tak patut viral pun. Cuba korang komen dekat bawah apa pendapat korang. Dan minta maaf kalau terkasar bahasa. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.